The next day. Jauh Shirin. Jauh. Kata kalau sakit perut boleh balik hotel ni, tak boleh balik ni. Ya, ini semua negara jadi penting Ada Bangladesh. Apa nama dia? Bang John. Bang John, alright. Mantap. Tadi dia rasa ingat 6 kilo je, lebih 6 kilo ni. Tadi bukan kedai tadi kan? Asal tadi tu. Yang tadi kan, jus. Kalau kau helmet aku itu. Tu. Kawan pencuri. Helm. Salah ni. Two hours later. Macam baik dia tak pusing orang nampak tau. Gambar-gambar. Daripada order, daripada hari pertama. Aku yang terlelap sendiri, terlelap sampai tak sadar diri. Kulihat sang pujaan hati, datanglah langkah terus menghampiri. Namun sungguh sayang, itu hanyalah sebuah mimpi. Terbangunkan pagi bersama matahari, aku berkata kisah untuk dia. Mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun indah ku pandangi, putih mulus dan seksi. Video. Di Batam. Belakang. Wajib terlekung. Wajib untuk terlekung. Telekung di Siti Khadijah di mana? Ada tadi warna hijau kan? Dia bagi tadi. Telekung hijau. Tu. Sini. Yang terbang. Tapi girlfriend Reza memang cun lah. Girlfriend Reza memang cun lah. Di Claudia Tambah. Ini tak apa. Ini saya setuju juga kata ke sini. Oh ni lah dia punya. Adun. Jom, dah. Sekejap ambil ni satu. Lagi dia. Mana lagi? Dia tu memang cantik lah. Sekejap ni lah. Belakang. Kalau pas tak ada lagi cantik. Tanjak. Tuan pas tanjak. Tak cukup korum tadi, Haji tak ada. Oh, ya ke? Haji hantar report lama sangat. Tadi saya snapshot je lah. Okey. Batam. Kami datang. Kami datang saya Macam ulang. Datang pam datang. Tak faham aku. Kami datang. Seperti sang bidadari, dan ku peluk dia sampai mati. Rambutnya pun indah bagai putri, mirip iklan di TV. 1 hour later. Oh
sampai ke langit. Tubuhnya pun indah ku pandangi. Nari Nari. Awak ambil view sana lah, jangan ambil view saya. Okey, jom kita pusing. Saya. Nampak je jabatan kedua tu. Itu jambatan kedua? Jabatan kedua lah tu. Kat sini dah lah. Sekejap, saya ambil gambar sikit. Ini kalau sunset lah. Ya. Kau lepak bawah. Kehitaman ni. Seksi tegang seperti sang bidadari, dan ku peluk dia sampai mati. Rambutnya pun indah bagai putri, milik iklan di TV. Aku berkata disentuh dia, mataku terbang sampai ke langit. Tubuhnya pun indah ku pandangi, putih mulus dan seksi, tegang seperti sang bidadari, kan ku peluk dia sampai mati. Rambutnya pun indah bagai putih, mirip iklan di TV. Makan kat mana? Macam buat video tak language ni. Makan. Jangan tangan tu. Tapi kalau nak senang parking, yang belah kiri tadi, yang balik ni belah kiri. Yang tepi jalan. Ya, kalau kita atas tadi belah kanan. Atau kalau terlepas, lepas jambatan satu tu ada dalam. Tak tahu tak. Tapi tempat dia ada pasal. Lain, senang memang tepi jalan. 2 hours later. Dia empat kan? Ya, ikan bakar dia kaci, ubi kelan, ikan sama apa? Apa itu? Kakap. Ini kaci lah, ikan kaci. Terus nak ambil apa? Nak kerangkum pasal kan? Macam sebelah, sini terbangnya. Kita ambil lupa. Lama. Pandai ikut. Lupa. Nak lupa. Boleh lah. Ikutlah, saya okey je. Dia ada kasih semua. Lupa kan tu per orang. Oh, dalam ni ada apa? Kerang dia? Semua ada. Semua? Semua seafood ni ada kat sini. Semua seafood campur. Lu nak ambil ikan juga? Ke tak dia? Ikan dah, ikan bakar dah. Sayur dah. Nasi. Nasinya empat. Nasi empat. Apa sana? Baru tengok tadi. Oh, saya? Saya Yes, jeruk. saya teko ais limau. Ais. Limau. Saya jeruk. Jeruk nipis ya? Jeruk dingin. Jeruk dingin atau Saya nak kopi ais. Ni. Limau air mineral. mineral. Tak nak sejuk ah. Sorry. Kau baca tadi sekolah tadi ya? Jangan lupa. Jangan bakar. Tenang air. Tenang air. Ini apa? Teko ais. Kopi ais. Air. Kopi ais apa kopi ais? Kopi ais ya? Kopi ais. Bukan. Kopi ais tu susu kan? Ya. Boleh lah. Boleh. Nak tahu apa boleh? Kopi ais kan? Kopi ais. Susu kan? Sekejap. Air dia satu lagi apa ni? Abang tadi apa? Air mineral. Mineral dah. Abangnya jeruk. Abang tadi apa? Ais limau. Oh tu. Kenapa ni? Ikut dia. Boleh lah. Gonggong. Gonggong seafood. Gonggong. Gonggong. Dia bakar ya? Tak, direbus. Nak cuba rebus tak? Telur ada tak? Ni. Ada telur ada tak? Gonggong. Gonggong. Tapi dia tak ada macam kuah lagi lah kuahnya. Tapi kuah dia kat sini tak ada kuah. Ini ada kuah. Tak kuah. Ada. Okey. 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 Ini bakal nak tukar jadi kuah ke apa? Boleh lah. Kuah dia tinggi. Okey. Kuah dekat sini. Alright. Terima kasih.
Boleh yang besar-besar. Ni yang dia peluang besar. Ha. Kalau besar tapi macam mana dia harga dia tinggi. Dah lah tinggi. Tengok dia punya ni 90. Pro 90 dia lagi tau. Yang subsidi tu Pro 90. Subsidi sini. Yang semalam yang kita isi tu. Kita isi bukan subsidi. Dia tak boleh lah. Yang semalam yang kita nak isi dia kata subsidi tu 90. Yang kita punya 95. 92. Tak ada. Dia terus super turbo. Masya Allah, mana sini dulu. Oh, ininya sudah sampai. Oh, meriah. Bentar. Itu apa? Kerang lambak tadi Apa? Oh, lagi manis saya sana. Kerang tumpah. Berapa tu? Berapa? 2% kan? Oh, tu shell tu. Itu nak sell. Dia macam ni logik. Okey. Telur ni. Bisa Pak, bisa. Gongnya masih ada. Ini makan lah. Salah belasah je. Rezeki. Rezeki Cik Imran. Makan kan? Kita makan. Benda ni. Apa dah? Asam pedas tu sawo. Ada sedap tapi asam pedas sawo. Ini asam pedas dia. Boleh buat ni? Gonggong. Ni lain. Peras. Muka peras. Mana peras? Ini oh mantap. Okey. Aku dah okey. Dia nak makan. Saya pun ada kan tapi kerana tak ada kan. Kalau keluar tiba kan. Malam tadi aku makan juga. Sebab tak ada tidur kan. Tak tidur sebab bantal tu pun. Dia kalau ada sini ada tinggi kan. Dan lah kau elektrik lah, sakit belakang lah, sakit pekat lah. Sebelah kan. Alasan. Maju. Siapa lagi? Sirin. Sudah habis tak? Bagus lah. Ya, tapi lauk habis. Oh gila. 556 556,000 rupiah. Ya. Equivalent tu 130 lebih. Ya. boleh makan. Itulah. Banyak. Ni yang paling Gonggong. Gonggong pok ni. Gonggong macam. Oh, mati. Kau ada minum satu botol. Sudah. Dia macam aku tolong je lah. Saya tolong sikit-sikit tadi. A few minutes later. Macam mana GP ke? Sana kopi dalam ada kedai-kedai restoran. Kedai kopi. Dia kalau story tu tak respect lah. Nak yang macam ada kefin sikit kan. Dengan ngantuk ni kena okey lah kan. Saya pun ni dah minum kopi je memang tak ngantuk. Tapi ada kafe kalau minum pun kadang-kadang tak kena ngantuk lah. Dah kuat. Naik mula dia. Full dia adrenaline pasti. Aku tak nak jadi lemak. Boleh mana tapi mana sangat. Dia orang kat sini, dia orang kat dari kafe tu ni tinggal lah. Dia orang ada minum apa benda lah dah. Ada ni. Dia macam yang buang-buang. Bila tak ada kefin base lah. Tak kisahlah macam kalau kita ada tu Wanda Kopi ke. Dekat Alfamart ada tadi semalam. Bukan, kopi kenangan. Wonder Coffee ada kan? Kopi kenangan. Kenangan. Kenangan pula. Kenangan. Semalam aku beli dah. Tapi semalam aku beli yang teh tarik dekat kedai tu. Teh apa semalam? Teh kotak teh. Ini apa dia? Yang dalam kotak. Teh kotak kan? Malam tadi. 5 minutes later.
Turun mencabar Wih, tak KL tak ada ni. Banyak motor. Tiket kat sana tadi? Ni ada. Ada. Asyik pergi tempat lain. Asyik mana pergi tak tahu? Terus pakai ya? Yang dah confirm kan Jamil? 5 bulan kan? Dah confirm kan? Oh lah 5 bulan. Okey lah 5 bulan. Kita cerita bukan dengan apa? Accountant terus. The next day. Dia goreng hati. Telur mata sapi. Jadi ini apa? Roti. Roti. Oh, ada roti. Apa tak? Tapi dia tengah bikin. Ada orang buat roti. Itulah dia siap ni. Dia adunan buat lagi lah. Macam tengah adunan. Lagi letak dia dalam. Ada ni beri yang kuat macam ni. Much later. Motor je dia memang tinggal je dekat tu. Oh. Buat motor kat tempat dia nari tu. Motor tinggal kat deck je lah. Apa dia tu kat deck JT. Dia buat satu kali lah. Tinggal je. Ada deposit tak? Kali ni kalau kita nak tahu gitu. Yalah tinggal je. Meanwhile. Parking kita bayar ke? Tinggal je nanti nak keluar nanti. Kalau kita tinggal je. Masuk dulu kan? Aku rasa aku tahu kenapa. Pasal dia masuk tu dia nak bayar untuk tiket dia. Kena letak 2,000 lah. Kena selit 5,000 2,000? bawah. Tak apalah. Okey lah. Okey lah bagi macam Be, ya. Balik be. Balik sudah berakhir lah percutian kita. Okey, sayonara dah. Sayonara Permisi pak, mau balik. Bye bye. Bye bye. Skip daripada mula sampai ke habis. Kunci dengan gesit. Ambil dari mana dapat? Kunci. Nampak? Ada dalam tu. Banyak beli barang Sirin? Banyak. Hah? Balik lah. Esok je. Esok je? Sama. Nak ride sama? Pergi kerja? Ada. Kerja tu? Kerja, saya kerja. Sama lah. Okey, Batam.
Batam, macam mana? Saya rasa Conclusion dia. murah lah. Murah. Saya rasa okey lah juga. Aku 2 kali korang lah. Okey. Okey lah. Okey, experience kan. Mana-mana Experience baru. belajar kan, mana dapat orang. Kan. Tapi cantik lah masjid semalam, cantik. Masjid Tanjak tau. Cantik kan? Masjid apa ni, yang Madinah tu pun cantik juga. Masjid Sultan lah. Kan? Tapi sayang lah sampai malam kan itu kan. Kalau dapat siang cantik kan. Tapi okey lah malam. Malam je lah. Yalah. Kat tepi Nagoya tu masjid Arafah. Masjid Cheng Ho tutup. Tak yang apa? Viral lah. Cheng Ho kita berlalu lah. tapi tutup. Dia tengah renovate. Bukit Beliung pun tak naik. Bukit Beliung ramai kan. Jabatan Marelang je. Jabatan Marelang Puati lah 3 jabatan. Lagi 50% lagi 30%. Lagi 50%. Makan sedap. Taring tu. Arai. Okey, jom kita bayar teks dulu lah. Tingkat 2 atas. Tingkat 2. Tingkat 2 ke? Tingkat 2 lah. 2 kaunter Puteri Anggerini. Mana eskalator? Eskalator ke espelator? Espelator. Ramai. Ini ada kek. Kek lapis. Tak tahu harga berapa. Ni eskalator. Tak sikit lah kan. Di sana Batam kita. Kita nak bayar tax. Ya. First time dia ikut dengan kita orang. Tanya Tanya pendapat dia. Ini kali pertama dan terakhir atau kali pertama dan seterusnya? Pertama dan seterusnya. Bila seterusnya tu? Kena tukar. Betul. Itulah prolognya kawan. Saya cakap tiket. Betul. Kau kena print balik kan? Saya kena print. Tunjuk dia, saya kena redeem saya punya tiket. Sebelah. Nasi goreng kami goreng. Ini sama minumannya. Ambil yang ni lah. Dia kat sini kan? Peace loh. Cik Imran, macam mana kita punya trip pergi ke Batam? Mantap. Mantap mas. Macam awet mantap. Dah berapa kali sampai? 2 kali dah? 3 kali dah 2 alhamdulillah. 2 kali, okey alhamdulillah. Masih lah Srin, turun bawa jalan-jalan. Tapi tak adalah pijak-pijak kelas tu ni. Okay Cik Imran, okay? Balik lah. Last. Esok cuti Esok. Belum. Asrin kerja. Sama lah.
Kita pun kerja. Aku tong sampah pun tak nampak ni nak buang tin ni. Air tin ni. Tu tong sampah ke? Buat kucing. Very boring minutes later. Halo. Apa khabar? Kita ni kat Koh Samui ke? Asrin. Baik, jom. Macam kat Koh Samui aja. Aduh. Sampai dah kan? Ha? Sampai dah kan? Tak tahulah. Sikit lagi kot. Singapura. Oh, sampai dah. Ada video. Dah sampai Malaysia. Mana jambatan? Oh, jauh lagi. Macam mana kita lepak seat VIP okey? Jom. Kenapa? Sebuah mimpi terbangunkan pagi bersama matahari. Aku bergetar di sendu dia, mataku terbang sampai ke langit. Tubuhnya pun indah ku pandangi, putih mulus dan seksi, tajam seperti sang bidadari. Dan ku peluk dia sampai mati. Rambutnya pun indah bagai putri, mirip iklan di TV. Mataku terbang sampai ke langit. Tubuhnya pun indah ku pandangi, putih mulus dan seksi, tajam seperti sang bidadari. Kan ku peluk dia sampai mati. Rambutnya pun indah bagai putri, mirip iklan di TV. Sekali je lah kan tak lah. Saya tadi cakap apa. Okay, parking sini selamat Cik Imran. Selamat Baik. So diorang parking kat sana. Selamat juga. Okay, so far bolehlah pergi Batam naik motor. Bisa pula apa kan.
Jom kita salat. Jom. Salam jom. Yuk. Many hours later. Minggir. Boleh? Saya kena cengek lagi lah. Tapi buat kena tarik. Ada curi apa? Panas. Buat ataupun saya. Ada. Kompang. Dia si gua ni kan. Ini kena video kan. Lihat nak. Tak ada lagi. Boleh apa? Oh ya. 2 hours later. Kau masuk pagar. Ikut depan. Dah. Oh ya ke? Minyak habis. Habis minyak. 100 dalam tadi daripada 3 gram 150 tu. 200 kilo. 200 kilo kan? Ya. Maknanya kan, korang semua kental. Boleh pergi kos sama lagi sekali. Tengah dah lagi tiket. Mana sekali pada jauh tu? Sekali pilih 200 tu. Dah habis semayang? Tak, belum sampai. Bos sampai. Bos sampai. Kau kau nampak kau. Agak boleh tak? Nak nak. Penat kan. Sprot. Itu dah slow sikit. Tadi saya punya visor cabut. Tu yang aku benci tu tengah jalan tu. Visor tadi cabut. Macam nak pergi Patalong kan? Pegang macam kat Patalong. Hebat dia kan? Dah biasa tak ada visor. Jangan. Kode weh. Tadi tengah bawa dia. Kalau pegang di sini, ada kata asal ada nampak urusan Ini rasa lapar lain. Cik Izzal dah makan belum? Alhamdulillah dah makan dah. Dah Macam tadi. Oh, okey. Kau macam lah. Minum. Syirin makan apa Syirin? Ayam. Wah, tak lah. Mana?
Cik Mak okey be, Cik Mak. Okey. Alhamdulillah okey. Kan? Kenapa makan ubat? Pening? Aduh. Okay. Yuk makan yuk. So, komen sikit Cik Rizal. Oh, terima kasih ya. So, Macam mana kita punya trip? and team semua memang sangat enjoy dan sangat berhati lah. Walaupun 3-4 hari punya ni perancangan kita alhamdulillah menjadi ya. Alhamdulillah. Bila next trip kita? Nanti kita plan lah. Kita memang akan mengejut-mengejut lah. Daripada masa ke semasa kita update je. Okay, InsyaAllah terbaik. Terbaik ya. Mantap. Teman-teman lama dahulu yang pernah sama mengharungi, pahit dan manis dirasa, sehati sejiwa. Tak mungkin ku lupakan segala saat suka dan duka. Susah dan senang kita bersama, rentasi rintangan yang ada. Tiada sempadan yang memisahkan kasih sesama kita, walau barat tiba 1000 impian. Pernah pun kita bina demi masa depan, tenggelam jauh dalam hayalan, dibuai alam mimpi. Kenangan lalu menjelma, teringat kembali di ketika bergurau senda, mesranya kita bersama.